Sebagai parti hari ni, apa komitmen Datuk lah? Kita hari ini telah mencipta satu sejarah lah. Mana Parti Iman, parti yang baru. Maksudnya baru tak baru, tetapi apabila kita mula daftar, kita dah bertanding di Melaka. Tapi disebabkan beberapa faktor, kita perlahankan pergerakan Parti Iman. Syukur Alhamdulillah sejak kebelakangan ini, kami mula aktif balik. Dan saya memegang jawatan baru-baru ini hampir 1 tahun sebagai pemangku presiden. So hari ini dah sampai masanya kita ada mesyuarat agung. InsyaAllah tadi diumumkan bahawa saya menerajuilah saya menang tanpa bertanding. Manakala apabila kita tengok hari ini, kita tengok ke semua parti komponen dalam Perikatan Nasional hadir. Bermakna itu menandakan satu petanda yang baik di mana kita bekerjasama dengan parti-parti dari Perikatan Nasional, menunjukkan mereka pun memberi kerjasama lah, memberi sokongan, memberi kerjasama untuk bersama-sama dengan Parti Iman. Jadi itu petanda yang baik bagi saya lah. Dan begitu juga ada parti-parti pembangkang yang lain, yang kecil, macam contoh Putra Berjasa, Urimei, Pejuang. ada. Tapi macam parti Pejuang dia dah dilantik sebagai dalam parti komponen. Perikatan Nasional baru-baru ini bersama Parti Wawasan. Parti PAS adalah dia punya pengurusi. Sebab itu pengurusi saya hari ini yang sepatutnya merasmikan adalah Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri. Kerana beberapa perkara kekangan sebab sekarang ni banyak mesyuarat agung sedang dijalankan dan pilihan raya pun tengah berjalan lancar. Jadi ramai yang tak dapat bagi komitmen. Tapi syukur Alhamdulillah lah, parti orang asli pun ada ini. Lepas tu gerakan apa lagi, MIPC, Pejuang, ya, maknanya keseluruhan. Dan saya juga jemput Payung Besar Melayu, di mana diwakili oleh Ketua Sekretariat dia, iaitu Datuk Mazuki Haya. Jadi ini adalah satu komitmen yang begitu baik sebagai langkah permulaan kami lah. InsyaAllah saya harap sokongan daripada rakyat jelata akan beri satu perhatian. Dan yang paling penting, parti ini bukan hanya untuk kaum India Muslim saja. Parti ini terbuka kepada semua, di mana kita perlembagaan kita dah ada yang bertukar, di mana seseorang warga negara berumur 18 tahun ke atas beragama Islam layak untuk menjadi haji. Dan pada hari ini juga usul akan dikeluarkan bagi Bumi Putra Sabah dan Sarawak untuk diterima sebagai ahli dalam parti kita. Itu saja.